Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Raja Baung. Raya kelima. Belum terlambat lagi nak ucapkan selamat hari raya. Jadi apa aktiviti korang hari raya ni? Jadi Raja Baung petang ni macam biasa bersama Zul. Dalam sibuk-sibuk raya ni datang pula musim hujan. Datang pula musim hujan jadinya banjir. Jadi hari ni Raja nak bawa petang ni nak pergi ke pasang jaring bersama dengan Zul. Jadi Rahim tak dapat follow, Raja bawa pergi. Hari ni kita best sikit lah. Kita akan try lah. Selain pada guna GoPro, Raja bawa akan guna ambil video gunakan drone lah. Kalau sempat kan Raja bawa pergi follow boy juga, tengok angkat jaring. Tapi apa-apa pun, jangan teruskan menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Raja Baung. Jadi Zul macam biasa lah. Sebab air ni dah tak boleh, dia kena pergi berenang lah, ambil boat kat seberang sana. Hari mendung, air keruh . Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita special sikit. Saya bersama dengan Zul. Jadi kita nak pasang jaring. Home point updated. Pusing tengok. Okey. Alright. Dah. Alright. Seluruh dah lah Ada lubang ni tu. Nah, ye kawan ni. Tak apa. Sekejap je. Sekejap Zul. Apa dalam ni ni? Ni lah dia. Bukan senang nak senang Nak dapatkan view ni, aduh. Sekejap tu, sekejap. Ya, ini jaring pertama kita Sebelah tu jaring D-Boy.
kuat angin. Sekejap ya, tengok air pun naik ni. Jadi kita belanjalah view sikit-sikit. Proses. Sekejap ya, orang bawah dah parak dah. Orang belakang. Tak apa, boleh. Ni kita belanja. Video pertama kita. Jadi ini jaring kedua kita. Ini tempat dia dahsyat sikit pasang dia. Agak ada lah. Tak banyak, 2 ekor. Keren. 1.2, 1.3 ada beradik kembar. Keren kembar. Boleh je. Tak ada gulung ke pendek sikit. Nak parang ke? Parang kilat kat tu. Air sungai. Keadaan dia ni lagi. Dia tak naik, dia tak menurun. Kau tengok ni lah. Dia masih lagi bertahan. Rasanya macam ada ciri-ciri nak naik lagi sikit. Jadi kita tengoklah esok macam mana. Agak adalah rezeki cuti raya ni kan. Sebelum kita habiskan masa cuti raya kita ni, kita bolehlah main-main menjaring. Kalau banjir dalam tu tahu macam mana. Tapi tak apalah, nanti kita cuba jugalah fly. Nanti kita fly. Kalau sempat petang kan Raja Bau fly untuk bagi laporan petang ni ya. Jangan lupa lah. Teruskanlah like dan subscribe channel Raja Bau. Jadi ini kita jaring kedua kita ni. Besok kita tengoklah macam mana. Kita pun dah nak hampir siap dah jaring kedua kita. Hampir siap. Lagi bang. Ni jaring kita yang ketiga. Tapi itulah, lepas kita sampai kat sini baru kita nampak kesal-kesal lumpur. Banyak kesal lumpur, jadi kita jangkakan rasanya macam air nak surut hari esok. Tapi tak pastilah macam mana. Kita letak jugalah 2-3 utas. Sebab kita dah turun kat bawah tu dah ada 2-3. Paling tidak pun dalam 5 utas jugalah. Kalau isi banyak kerang esok, tergantung esok. Penat je lah dapat yang. Kalau air naik lagi tak apa. Tapi kita tak pasti ya. Zul tu ada jaring tu. Panjang lama Jadi kita cuba letak juga. Kita banyak guna jaring saiz 4 inci. 3 inci setengah, 4 inci, 2 inci setengah. Sebab kita target saiz ikan lampam Jawa lah. Ikan kerai. Kita sebenarnya saja je lah. Dalam saja tu pun kita try jugalah. Kita berharap jugalah dapat yang kita buat yang terbaik lah, untuk dapatkan hasil yang terbaik. Tengok jaring ni. Okey dah, belum. Okey, belum lagi. Kalau sempat kan kita tengok macam mana banjir. Tapi dalam kampung air memang masuk lagi. Air dekat sungai ni dah surut dah. Dalam kampung dia akan masuk lagi ya. Itu memang biasa dah. Okey dah, boleh mula? Belum lagi. Okey, Zul tak ready lagi. Alright. Mantap. Mana satu?
Sampai dah? Okey. Cantik. Siap. Siap jaring ketiga kita ni. Kita akan sambung lagi kat sini. Kita jadikan dia 2 lah tutup kawasan ni. 2 jaring. Air dah surut dah, lumpur-lumpur dah nampak dah. Tak, seronok juga lah jaring. Takut esok jaring kita tergantung. Jadi kita malas lah nak pasang banyak-banyak. Kita tempat-tempat yang kita spot je kita pasang. Okey. Okey. Alright. Angkut. Biasalah jaring ni. Jaring-jaring ni perkara biasa. Slow-slow je. Hah? Alright. Nak angkutnya pula. Rio highway tu. Balik ni ikut. Balik beraya lah. Rio. Dalam. Wah, ni view lawa sikit. Mantap. Okey. Alright. Mana kita? Seterusnya. Tak pelampung tu. Ni pot jaring kita yang terakhir Jaring kita yang ke-8. Dah sempat dah. Sebab kita takutkan air surut, jadi kita tak pasang banyak lah. Kita pasang 8 utas. Tengok macam mana dulu. Pagi esok pokok ada rezeki. Ni kawasan pot Pucuk Paku ni. Agak ada lah sih. Jadi apa-apa esok kalau sempat kita rekod kan. Jadi kita tengoklah esok rezeki macam mana. Manalah tahu. Ada yang sedap-sedap mata memandang, saiz-saiz sedap pegang. Kita tengok hari esok macam mana. Ni macam biasa saya tengah membuka ikatan membuka ikatan. Jadi kita tengoklah macam mana hasil dia. Okey. Mantap. Boleh ke ni? Ke nak keluar tempat ni? Kau keluar, kau masuk dalam. Selesai sudah. Selesai sudah. Oh, duit hotel. Kenapa? Ikat di hotel lah. Ikat kat duit hotel ni. Selesai sudah kita punya jaring terakhir. Jadi kita tengok tempat dia. Kita haraplah ada hasil manis-manis hari esok. Jadi terima kasih yang menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi kita tak sempat lah nak buat fly drone
nampaknya cuaca pun tak izinkan. Tapi nanti kita try lah. Okey, terima kasih. Teruskan menonton channel YouTube Raja Bau. InsyaAllah. Pada yang nak tahu air banjir tu, kalau ikut dekat sungai ni lumpur dah nampak. Tapi mungkin dalam kampung air tu akan penuh lah. Tu macam biasa lah tu. Air akan penuh dalam kampung. Jadi tak apalah. Tak tahulah kukuk petang kan sampai lagi. Tengok kalau hari pun dah gelap dah ni. Air lain daripada Bentong sampai lagi. Tapi standby lah mana-mana yang biasa terjejas dengan banjir tu. Okey. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi esok. Bye-bye. Luigi.